Saudara-saudari sekalian, sering saya tegaskan perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah menguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.